Okey, geng. Hari ni aku pergi klinik kerajaan lah untuk buat medical check up. Cuma aku jadi macam pelik sekarang ni. Utamanya yang cek aku tu Dr. Puang. Yang pelik doktor ni dia nak cek lah. Contoh nak cek nadi kat tekak perut dia kan. Dia tak pakai macam glove getah ke apa. Jadi pelik jugalah. Lepas tu masa nak ambil darah tu ada praktikal lah, budak praktikal. Perempuan juga. Sedangkan budak praktikal lelaki ada. Tapi Puang yang ambil darah aku tu tak pakai rubber glove juga. Jadi pelik jugalah. Patutnya lah sebab aku bukannya emergency apa kan. Jadi macam pelik lah, betul tak? Moga lepas ni ramai lah dia dapat jaga batas-batas, insyaAllah. Aku ni pun bukan baik mana, cuma yelah kita tahu kan benda tu tak boleh. Kalau darurat ni lain, ni bukan darurat, cuma tapi tak pakai glove getah kan. At least ada lapik lah sikit, insyaAllah.